Simpanan emas yang seeloknya bermula dengan saiz 5 gram atau 1 dinar. Elakkan menyimpan dalam bentuk 0.25 gram atau 0.5 gram. Ini kerana emas bersaiz kecil begini dijual dengan harga yang lebih tinggi berbanding harga per gram emas. Dan banyak koleksi ini adalah keluaran limited edition yang membolehkan item kecil ini dijual dengan harga yang lebih mahal. Tetapi bila anda ingin jual, ianya dikira mengikut berat emas itu saja, bukan mengikut harga belian anda. Bukan itu saja, malah lebih besar item emas yang ingin anda dapatkan, lebih rendah spread value. Contoh emas 100 gram ini. Spread value adalah 7% berbanding 1 dinar ini, spread value 9%. Jika anda masih ragu-ragu tentang simpanan emas, saya amat sarankan anda untuk dapatkan buku wang emas ini yang bukan sahaja menghuraikan tentang sifat emas, malah kegunaan simpanan emas ini. Bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas Gap di Public Gold, anda boleh tekan butang sign up di bio. Saya bimbing sebaiknya.